Ejen beria menolak konsep pengambilan terus pekerja luar kerana ia bakal menutup ruang untuk mereka manipulasi sistem. Demikian kenyataan keras seorang pemerhati yang menemplak Persatuan Pengambilan Pekerja Asing kerana bimbang terhadap cadangan menghapuskan ejen pihak ketiga dalam pengambilan warga luar. Pemerhati menegaskan amalan rasuah sudah lama disemai dalam rangkaian pengambilan pekerja asing, lantas menimbulkan tanda tanya apabila konsep pengambilan terus pekerja luar diperdebatkan seolah-olah ada kepentingan yang cuba dipertahankan. Tegas pemerhati di Singapura, konsep pengambilan terus pekerja luar sememangnya diguna pakai kerana sistem itu lebih telus, efisien dan mengurangkan risiko penyelewengan kewangan serta campur tangan pihak tengah. Pemerhati turut menegaskan sistem ejen yang mencekik para pengusaha kilang dengan kadar caj tidak masuk akal bagi setiap pekerja hanya menambahkan beban kos operasi dan pada akhirnya memberi kesan impak buruk kepada industri serta ekonomi negara. Memetik berita harian, 3 persatuan agensi pekerjaan swasta iaitu Persatuan Agensi Pekerjaan Malaysia (PAPA), Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerjaan Swasta Malaysia (PIKAP) dan Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia Malaysia (PUSMA) melahirkan kebimbangan terhadap cadangan menghapuskan ejen pihak ketiga dalam pengambilan pekerja asing. Barisan persatuan tersebut menegaskan agensi pekerjaan swasta berlesen memainkan peranan penting dalam melindungi kebajikan dan hak pekerja migran. Menurut barisan persatuan itu, mereka bertanggungjawab memastikan pematuhan undang-undang, membantu menyelesaikan isu gaji, penginapan dan pemecatan tidak sah serta mencadangkan beberapa penambahbaikan termasuk memanjangkan tempoh permohonan. Bagaimanapun, pemerhati menyindir sinis alasan mempertahankan kebajikan pekerja itu hanya kedengaran manis di bibir, sedangkan yang benar-benar dipertahankan adalah rantaian keuntungan yang selama ini mengalir tanpa semak imbang ketat.